Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik kan? Ini hari 5 bulan 3 2026 hari Khamis. Kita ada buat gotong royong memasak bubur lambuk anjuran veteran ATM Cakak Jering. Okey. Mamu dadang pegang Mamu dadang pegang apa tu? Lekor tinggi lah ni. Okey. Bergotong royong dijangka bubur ni dijangka berapa lama boleh masak kan? Berapa jam? Lebih kurang 1 jam dia akan masak. Okey, minta maaf ada panggilan suruh ambil gambar lah. Okey. Ini dia. Chef ni dia basuh daun bawang dengan daun sup untuk bubur dekat bubur lambuk kita nah. Ini cara bergotong royong. Awal pagi-pagi pukul 8 pagi dah on dah masak. Pukul 4 dah marilah ni, Man. Pukul 4 pagi. Nanti kita ada petang nanti ada program lain pula. Okey nah. Okey. Oh, gambar yang ni tak ada ambil Okey. Okey ya. Okey mandi. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Spanduk banner pun dah sampai. Kita gantung dulu. Okey, kita gantung dulu dekat mana? Belakang tu. Ini cuma nak buat gimmick saja, gimmick. Nak buat gimmick. Oh, panjang ni video ni. Okey. Takut kereta. Okey. Belanu. Satuan Veteran ATM Cawangan Cangkat Jering, Majlis Berkuasa dan Agihan Bubur Lambuk. Itu dia. Okey, tu ikat sikit dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey seterusnya dia dimasukkan bahan-bahan macam-macam bahan lah. Dimasukkan dalam bubur lambuk bagi memenuhi cita rasa. Sayur campur. Macam daun sup, bawang pudina, bawang goreng. Santan. Ini kalau ada ikut ni 400. nak kena pakar jugalah buat bubur lambuk ni. Kalau tak silat-silat nanti tak sedap orang komplain. Kena bagi sedap cita rasa dah tengok. Tengok dia punya tu pun memang baik. Mengancam lah. Betul tak lah, makan. Kalau nak makan boleh lah. Main lah kata. Kalau ni belum rasa lagi belum rasa lagi dah rasa macam sedap lah. Okey tadi dah rasa dah kan. Okey ni chef dia ni. Tulang belakang bubur lambuk yang buat benda ni. Okey. Okey aku tak kacau aku ambil video. Duduklah ni. Ambil nak cakap pun boleh lah. Okey, tembang lah. Ini nampak gaya dah 80% lah nak siap bubur lambuk kita ni. Semua bahan semua dah bubur dah. Memang sedap lah kali ni rasanya. Macam tahun-tahun lepas juga kita buat. Okey. Tahu sedap mai rasa sendiri. Walaupun dalam bulan puasa. Kalau puasa kena tunggu buka sekali. Boleh rasa. Rasa boleh tapi jangan telan. Nak rasa pun boleh tak ada masalah. Tapi jangan telan lah kat lidah je. Okey lah, bubur lambuk kita ni memang special lah ni. Okey. Resipi jauh punya kata. Ini mari daripada ni jauh. Ni. Johor mari. Para speed Johor mari. Resepi ni semua daripada zaman turun-temurun daripada Johor ni. Yang buat ni. Dulu kala. Buat lambuk ni. Okey lah. Okey. Memang sedap lah, tak tahulah tengok.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak kena, jangan tak apa. Saya lagi terlepas itu duduk. Boleh padam sikit. Aku